Dia punya sejuk tu macam sampai ke tulang sejuk. Apasal sejuk sangat kan? Saya slowkan pun sejuk juga. Okay, hari ni saya nak pergi interview customer saya seorang ni dekat Damansara. Dia sebelum ni pernah beli order Voltec dengan saya. Dan dia kata Alhamdulillah guna dekat kereta dia sangat-sangat memuaskan. Dia beli dulu 27 Februari. 27 Februari tahun ni lah. So saya nak pergi rumah dia, kita nak interview sikit. Lepas tu kita nak bagi satu Voltec lagi percuma dekat dia. Okay, jom. So sekarang ni kita dah sampai dekat area Damansara. Korang boleh tengok tu. Ni LRT rasanya ni. Kota Damansara. Okay. Sekejap lagi dalam beberapa minit, dalam 2-3 minit nak sampai rumah customer. So tunggu, nanti tengok kita nak review customer kita macam mana penggunaan sebelum dan selepas penggunaan Voltex. Inilah kereta dia. Memang pakai kereta ni lah? Kereta ni. So ini customer kita. Sebelum ni kereta saya macam berat sikit. Aircon pun kurang sejuk. Kurang sejuk lah. Tapi selepas pakai ni, saya balik kampung. Dia punya sejuk tu macam sampai ke tulang sejuk. Apasal sejuk sangat kan? Saya slowkan pun sejuk juga. Daripada segi power dia memang terasa lah. Dia jadi lebih ringan, pick up. Sebelum ni kereta ni kan berat lama kan. Ni kereta apa ni bang? Kereta Estima. Estima tahun? Tahun 2000. Dari segi minyak ada nampak penjimatan Minyak pun saya isi penuh tu. Kalau tidak, kalau selalu saya balik, sampai kampung akan satu tiang. Ini maksudnya sampai kampung tinggal satu bar tu. Dia satu bar lah yang habis dia. Yalah, tapi ni tak bergerak. Sampai kampung. Saya pun pelik betul dia memang suka mencuba benda yang orang dah recommend macam minyak oil treatment ATF tu ke kan. Saya cubalah. Saya pun dah banyak recommend kat kawan office. Cuma tak ada feedback lagi lah. Mungkin tak ada modal kot lepas hari kan. Terima kasih Voltec. Produk memang terbaik. Saya akan showkan kepada kawan-kawan semua.